Gadget kita tak baca, kita gadget ni 90% kita baca low level opinion. Sebab orang boleh marah, orang boleh maki, orang boleh bagi apa low level opinion. Sebab opinion tu tidak ditapis dan tidak ditentukan. Media sosial membenarkan semua opinion. Ada kawan saya nama dia Mi ulat buku ke, Lan ulat buku ke, Din ulat buku, tak ada. Sebab buku tak ada ke macam mana? Tak ada budaya. Tapi terima kasih kepada dia. Sejak itu saya rasa macam pelajaran ni penting untuk mengangkat kita. Masa tu saya rasa dah. Masa tu kita tak baca lagi ayat yarfa'illahu allazina minkum wallazina utul ilma darajat tu. Tapi masa tu kita rasa pelajaran saja boleh angkat kita. Tapi jatuh cinta dengan buku belum. Cuma kita rasa kesedaran pelajaran tu dah ada dah. Sampai saya form 6 tu, bila saya dah start jatuh cinta dengan buku, baru saya nampak bagaimana buku mengubah kita dan saya melihat bagaimana buku mengubah seseorang. Saya ingat Ustaz Faiz dengan Haji pun setuju. Kita bersama dengan orang, kalau orang tu dia kaki baca buku, kita tahu dia kaki baca buku. Kalau orang tu memang kaki muhung, kaki pusing walaupun dia sembang lagu kita tahu ni kaki pusing ni. Walaupun dia kata dia tahu apa kan. Dan itu keistimewaan buku. Dan masa saya melewati umur 18 dengan suka buku tu, saya ingat semua Melayu lebih kurang samalah. Kita mula meminati benda-benda yang mencari adat dulu, mystical dulu, benda-benda yang macam tu. So saya mula mencari buku-buku seterusnya. Saya ingat Karamah 7 Wali Melayu. Yang buku depan tu ada peta semenanjung tu. Saya baca buku cerita pasal Habib Noor, Tunku Poloh semua tu kan. Dan baguslah saya minat. Dan lama-lama bila kita ni duduk baca buku, saya ingat semua kita pengalaman sama. Kita berevolusi. Kan kita mula minat nak terokar benda-benda lain. Saya mula buka buku-buku macam Dr. Mazli. Betul zaman kita kat UAE kan, zaman tu zaman Best Ali, sosialis. Kita mula baca antitesis. Lepas tu saya minat buku-buku macam dan masa tu saya mula rasa macam buku ni dia mengajak kita agar tidak menyempitkan sepadan kita. Jadi kita membaca buku lepat misalnya. Kita baca buku-buku lepat kan masa tu. Terima kasih si babi hutan masa tu buku dia. Kita baca buku lepat, kita baca buku-buku macam Dr. Fazal Tehrani. Dan saya melihat orang bila dia terdidik dengan buku dan kertas itu, dia membina pemikiran yang matang, yang akhirnya dia tak suka masalah panjang-panjang dengan orang. Saya fikir buku begitu dan dia membentuk orang. Dan kenapa? Yang ni saya nak bagi balik kat Haji lah. Kenapa orang yang dia terdidik dengan kertas, pembaca juga kertas, jadi dia kelihatannya dia berakhlak ataupun dia orang yang matang dan tidak suka kecau-kecau dan sebagainya kan. Tetapi hari ni generasi yang terdidik dengan bacaan juga, tapi bukan kertas, elektronik, dia baca. Tapi dia tak terdidik dengan adab itu. Kenapa kertas tu yang mendidik adab ataupun bau kertas tu kau? Ni saya nak pulangkan balik lah. Asal macam mana? Sebab sekarang pun orang baca juga. Orang baca media sosial, scroll baca. Tapi dia tak terdidik dengan adab itu. Sedangkan generasi dulu ni dah baca, ataupun generasi sekarang jugalah, yang kaki kertas dan pena ni kita rasakan lain. Kalau kita jumpa dengan orang yang kaki baca buku ni, kita tahu dia ni memang kaki baca buku. Walaupun dia tak perlu beritahu pun. Kan? Cara dia memetik butir kata dia tu kita tahu ni orang yang membaca. Cara dia menyusun kalam dia, cara dia menyantuni orang, kita tahu dia seorang pembaca dan pemegang kertas itu. Bukan orang yang memegang gadget elektronik yang walaupun dia kaki baca, tapi kita kelihatannya tak terdidik secara moralnya itu. Rasanya macam mana? Bagi balik. Senang Haji. Membaca buku sudah tentulah dengan ababnya, dengan strukturnya, juga membaca bahan tulisan yang sama, barangkali ada mesej yang baik, tapi dekat skrin. Tapi hasilnya manusia itu dua yang berbeza. Satu lebih beradab, kita kata berbudi. Satu lagi seakan-akan tidak sebegitu, bahkan lebih marah. Adakah sebab dia fizikal, benda tu ada, kita jaga dia, kita susun dia dirak. Dengan satu lagi kita scroll dia dan dia berlalu. Saya ingat buku dan kandungan berbeza. Kalau media sosial ni kita tengok konten. Dan dalam konten ada bahagian yang ditulis. Kalau buku ni spesifik dan untuk tahun-tahun dulu ketika penerbitan buku ni telah dikolajkan sebagai terbitan akademik ataupun orang-orang yang mencapai PWS. Sebab dulu kan terbit buku kos dia tinggi. Pembeli buku ni bukan ramai. Berarti mana-mana syarikat yang nak menerbitkan buku ni, dia anggap buku ini satu adalah berguna kepada kuasa beli. Berarti kuasa beli ni guru dan ke atas. Okay? Dan kemudian standard pembacaan guru dan atas. Kerana guru ni adalah penanda aras orang Melayu dululah. Majoriti orang Melayu ni dulu pekerjaan profesional yang paling ramai orang Melayu masuk adalah guru. Jadi guru ni penanda aras. Jadi kan buku-buku lama kalau kita baca, benda-benda yang lara tak akan keluar. Semua buku-buku tak, ialah siapa nak beli? Siapa nak beli? Sebab penanda aras guru dan ke atas. Mereka yang bekerja dengan pasukan perkhidmatan bersenjata, mereka tak mampu, gaji mereka jauh lebih kecil. Dan kerana guru datang daripada maktab perguruan yang begitu banyak tumbuh. Jadi guru-guru Melayu ni memang orang yang membaca. Satu, gerakan kemerdekaan.
Ini guru Melayu walaupun dipimpin oleh bangsawan Melayu, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin komuniti Melayu, tapi suara yang paling lantang adalah guru-guru Melayu. Kerana mereka ada kesedaran ilmu. Dan guru-guru Melayu ni pula kemudian ada kesedaran bahawa sistem pendidikan tu mesti dah berteraskan kepada jalur bangsa dia. Jadi guru ni penentu aras. Sebab tu guru ni dulu, kenapa saya bagi tahu kata, kalau ada mesyuarat kat kampung, saya duduk di kampung Sungai Baru, nak buat mesyuarat, ada penghulu, ada Pak Imam. Yang membuat keputusan guru. Kedudukan dia sangat tinggi. Tanya dengan Cikgu Hamid. Tanya dengan Cikgu Hamid, penuhi kendara kan. Jadi mereka memikirkan bahawa mereka tahu tentang agama, mereka tahu tentang pengurusan, tapi Cikgu Hamid adalah orang yang paling layak membuat keputusan kerana dia banyak membaca. Saya ingatlah pada zaman-zaman tu buku tak banyak. Setahun kita nak dapat 50 buku Melayu terbitan DBP pun susah. Pada tahun-tahun 70-an kan. Sebab tu orang boleh membaca Salina sebagai novel yang sangat panjang jangka hayat bacaan dia. Sebab tak banyak novel-novel yang menulis, jumlah buku kan sikit. Kita hanya mula melimpah buku ni bila datang grup 2004, iaitu grup indie. Self-publish kan, kerana mereka mengikut pandangan indie yang datang daripada British dan kemudian berkembang di Amerika. Bahawa pemilik modal nak menentukan bagaimana buku yang kita nak tulis. Di Malaysia pun orang mula menentang arus standard yang dibentuk oleh Dewan Bahasa. Arus standard yang, jadi maka muncullah geng-geng Tok Rimau, geng-geng Sinaga-Naga, barulah orang buat self-publish. Rupanya bila buat self-publish, dia pecah tradisi. Penghilangan mula mengatakan kita turunkan harga. Sebab jumlah buku yang akan dipublish lebih banyak daripada kita letak harga mahal menunggukan standard DBP. Sebab mereka menerbitkan jumlah buku yang sangat terhad. Maka itulah bermula 2004-2006 tu, indie dipanggil self-publish. Semua orang boleh menjadi penerbit buku. Maka dia langgarlah macam-macam peraturan, menjadikan kemudiannya Faisal Tehrani, kalau kita baca karya dia sebelum dia produce sendiri, kita baca karya dia yang dia menang hadiah utusan Serunai, lepas tu kita baca karya-karya dia 15 kita bagi kerja. Itu adalah karya-karya yang ditentukan oleh standard hadiah utusan. Jadi begitu, bila Faisal dah boleh terbit sendiri, dia join dengan pertama Azman Husin, cerpen-cerpen indie. Saya dah terkejut dah. Saya kata selama aku kenal Faisal Tehrani, tak begini tulisan dia. Tapi dalam cerpen-cerpen indie tu, masa dia ketuk tu, dah tak ada kawalan. Ni DBP akan buang perkataan ni, yang ni utusan ke tak bersesuaian dengan nilai-nilai pembaca. Jadi saya begitu. Gadget kita tak baca, kita gadget ni 90% kita baca low level opinion. Sebab orang boleh marah, orang boleh maki, orang boleh bagi apa low level opinion. Sebab opinion tu tidak ditapis dan tidak ditentukan. Media sosial membenarkan semua opinion. Tapi saya ingat kata waktu sekalipun saya ingat gini, saya bekerja di utusan dan kemudian tak banyak pengulas filem. Jadi ada pengulas filem yang di luar daripada kualitas hiburan ni hanyalah Kusman Kusin, dia bekerja di dalam. Yang satu lagi Wahab Hamzah. Jadi filem Melayu banyak ditayangkan. Nak dapatkan Wahab Hamzah ni agak susah kerana dia memilih, dia sangat select bahan-bahan filem yang dia nak review. Dan dia banyakkan review di utusan ni filem-filem yang high end je. Kemudian saya ni dituruhlah review. Rupanya utusan bagi tahu kat saya, kalau nak hentam filem Melayu sampai bankrupt, hentam selepas filem ditayangkan. Tu saya kata, saya cerita standard dia tanggungjawab sosial. Berarti dia kata orang Melayu berniaga nak. Ni bos saya lah, nama dia Khalid, Datuk Khalid Muhammad, dia hidup di sekarang. Kalau nak jumpa dia sentiasa solat 5 waktu di masjid di Bangsa. Jadi bila saya tulis satu artikel bantai filem Melayu, dia panggil saya sebab saya first time. Dan saya memang datang daripada background filem sebab saya kerja dengan Nasir Jani. Dia kata, orang Melayu berniaga. Ini duit dia ratus-ratus ribu. Takkan ini kamu nak review? Ini dia kata jahanam kamu perniagaan orang Melayu. Kamu tak suka filem tu apa ke? Tugas kita yang pertama adalah membantu orang Melayu berniaga. First time saya belajar. Jadi dia kata kalau tak suka, nanti lepas filem ni dah kutip modal, tulislah. Pasal kita ada masa yang panjang untuk cerita buruk filem ni. Tapi baik filem ni kita hanya ada masa sekarang untuk tolong orang Melayu berniaga dan pergi ke pawagam. Jadi saya ceritalah proses kita bekerja dan kita membaca dan bagaimana kita nak orang membaca. Sekarang apa saja, kita tak ada syutingan. Filem tu baru 2 hari main kat panggung. Dah kena dah. Kita pelokoh sampai orang tak pergi tengok. Jadi kata Khalid Muhammad pada saya, beginilah. Pasal Khalid orang Penang. Kalau hang tak mau, hang terus tulis. Marah dia kat saya pasal saya review filem tu buruk. Kalau hang tak mau terus tulis, hang pergi cakap kat Mak Hamid. Mak Hamid bos saya. Kata hang tak mau tulis. Dia marah sebab walaupun dia bukan peminat filem, tapi dia rasa macam apa bongoknya budak ni. Saya pula melihat sebuah filem, saya tak tahu belakang tu berpuluh orang bekerja. Dia pelaburan yang membabitkan ratus ribu kan, zaman-zaman 90-an tu 1-2 juta dah buat filem.
Jadi saya cerita kata bacaan-bacaan dulu ni piawaian dia ditentukan oleh banyak kebertanggungjawab. Sekarang ni kita bantai lah buat filem dengan alasan aku peminat, aku berhak untuk mengatakan apa-apa aku nak. Termasuklah hak untuk merosakkan dan juga menjahanamkan perniagaan orang. Yang mana saya kata review tu boleh dibuat pun lepas 2 minggu, 3 minggu selepas filem tu bernafas. Dan saya ambil balik kalau orang jatuh sungai, kita tak boleh nak marah dekat dia kerana dia lemah, hang dah tahu tak reti berenang pasal apa nak mandi. Lepas tu pak dia ada tepi, pak dia pun dah, pakcik dah tahu dah, anak pakcik tak tahu berenang, mati dah budak tu. Yalah. Saya ingat disiplin media dan menulis dulu berbeza lah dengan sekarang yang tuan-tuan kata kita boleh tulis kenapa hatred dan kita membaca kita tidak menjadi bijak. Kita mungkin menjadi tahu dan kita mungkin terlibat dalam banyak perdebatan, tetapi kolas perdebatan itu telah menjatuhkan kita pada standard perbincangan yang rendah. Wow. Betul juga. Dia tidak mengajar kita untuk seni menyusun idea dengan baik, seni melihat struktur idea itu bagaimana. Sebab membaca ni pada akhirnya kita kena faham keseluruhan idea itu. Barulah kita kata kita tak suka. Dan sebelum kita nak tentukan yang kita tak suka, kita membaca sampai habis. Maksudnya pada nak memutuskan yang aku tak suka buku ni, kita dah habis dah baca buku tu. Kita dah mengajarkan diri kita sendiri erti sabar, erti menunggunya, erti meraih idea yang kita tak suka dan juga erti bertoleransi dengan apa yang kita tak suka. Di ketika mana di media sosial kandungan itu menjadikan kalau kita tak suka dislike. Kita tak suka kita marah. Kita dah terus boleh komen. Kita tak ada fasa di mana kita sabar sangat. Yang itu mungkin itu yang saya fikir kata soalan ustaz tadi dia bawa ke situ. Saya nak tanya Haji kan. Saya sebenarnya soalan ni soalan basic tapi sebab saya tak pernah tanya sebelum ni. Sebenarnya buku pertama Haji baca apa? Untuk jawab peperiksaan SPM, saya baca Badai Semalam tadi dia Haji sebab dia tag SPM. Oh, Komsas. Tu mesti baca. Dulu dia tak ada Komsas tau, dia sastra. Sastra dan BM dua subjek yang berasingan. BM lah, sastra kita ada satu tag klasik hikayat Antuah. Kemudian kumpulan puisi, dia tak ada kumpulan capai, kumpulan puisi kita ambil lukisan zaman. Kemudian satu lagi adalah novel. Saya ambil Badai Semalam, tu wajib. Memang buku tu telah dipilih. Sampailah kita ada yang kemudiannya zaman seorang tua di kaki gunung apa semua tu kan. Saya start dengan Badai Semalam. Jadi kena baca lah pasal, dan satu-satu buku yang habis saya baca. Dan baca berkali-kali. Dan saya ingat lagi saya malas minat kelas lain duduk dekat belakang tu baca novel tu Matematik ke jalan, sains ke jalan. Saya pergi bilik sains paduan lagi lah senang. Dia mak-mak kan tinggi sikit. Bagus je duduk macam tu. Penunuh Benson apa semua dekat depan kan. Cikgu ingat duk belajar sains. Bawah duk baca Badai Semalam berkali-kali. Tapi saya tak tahu kata saya minat baca lagi. Cuma saya kena baca sebab bacaan tu wajib. Zaman tu kalau Haji baca buku dekat sekolah macam tu kan, member-member ni dia macam pandang macam dia paku kot. Dia paku ni masa KL dia paku. Maksudnya dia select kan, dia pandang select kan apa? Dia ni skema baca buku ataupun dia macam tak ada. Zaman saya orang baca lirik lagu dekat belakang cover album. Tak ada budaya dia orang nak hina saya pun tak ada. Saya tak ada buku pun. Melainkan buku tag tu semua orang ada. Kawan-kawan duk bawa cover album ya. Zaman kita terpakat ni kan kat semua. Abang dia beli album Ramli Sarip. Adik dia dengan bangganya kaset tak ada bawa cover ya. Ni apa makna agak saya ingat lah dulu. Itu je lah. Tak ada penghinaan tanda ulat buku lah. Berarti saya ingat istilah ulat buku hanya datang dalam sekolah-sekolah yang mungkin high end lah. Saya bersekolah di sekolah Tukar Abdul Rahman kan. Lebih banyak penyamun daripada pelajar. Lebih banyak ahli sukan daripada pelajar. Kan? Tak banyak, minimum ya. Tapi tak ada, saya fikir tak. Ulat buku ni pun dulu bukan kata hinaan. Dia panggil macam agak rumit untuk kita duduk dengan dia sebab dia ni suka buku. Kita nak ajak dia curi pelam, ajak main bola apa semua jadi payah. Dia nanti akan kira-kira masa dia tu dengan buku. Jadi kita rasa macam kalau kita pergi kat dia akan pandang kita sekupang. Kita ajak aktiviti kan, dia habiskan buku. Tapi susah nak jumpa ulat buku. Saya tak ingat sepanjang saya bersekolah di sekolah menengah Tukar Abdul Rahman Alok Start tu, tak ada kawan saya nama dia Mi ulat buku ke Lan ulat buku ke Din ulat buku, tak ada. Sebab buku tak ada ke macam mana? Tak ada budaya. Tak ada budaya. Buku tu masa tu dah ada. Tapi tak ada budaya buku.